Tak sangka Abang call. Mestilah Abang call. Rindu dekat Tasnim. Ada pula line kat tengah-tengah laut tu. Kapal abang ni ada wifi lah. Anim, abang rindu dekat Anim. Mengadanya. Abang sihat? Sihat je. Anim, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cuma Anim rasa sunyi lah. Kenapa sunyi? Sunyi lah duduk seorang-seorang. Kalau ada abang, boleh abang bawa Anim pergi jalan-jalan. Nas mana? Ada. Cuma selalu sibuk. Abang rindu kat Anim tau. Pandang laut, tengok langit, tetap rindu. Alah, mengada sangat. Okeylah Anim nak tidur. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dengan saya email bukan main lagi. Ronda-ronda ke, nak keselamatan ke kan, senang sikit. Makan kenyang-kenyang tau. Awaklah baik sangat dengan abang ni. Abang tak minta ni pun. Tak apa, abang makanlah. Tak apa, kita kan kongsi rezeki. Ni Salwa. Bila free ni? Abang nak ajak dating. Free my question. Korang betul ke? Ha? Korang nak tahu jawapan dia daripada aku ni? Jawapan sebenar dia. Korang betul-betul nak tahu? Okey, mula-mula aku sengaja selama ni aku rapat dengan Tasnim. Sebab apa? Sebab aku nak jatuhkan Dr. Syed. Aku dendam dengan dia. Balas dendam? Dendam. Korang nak tahu tak? Korang nak tahu tak macam mana cara aku balas dendam dekat Dr. Syed? Okey, mula-mula sekali aku rapat dengan Tasnim. Aku buat dia jatuh cinta dengan aku. Aku buat dia terhege-hege dengan aku. Aku call dia hari-hari. Senang cerita aku buat caring dengan dia. Tapi semua tu aku buat semata-mata untuk balas dendam dekat abang dia. Dan sebab tu aku bagi tahu semua rahsia dia dekat Dr. Wahid. Sebab aku nak jatuhkan dia. Tapi sayanglah, disebabkan kebodohan diri sendiri, dia jatuh dengan diri sendiri. Kesian sangat. Aku tak tahulah aku nak nangis ke aku nak gelak pun. Tapi aku rasa aku mau tu gelak lah aku sebab aku kesian. Itulah orang cakap, jangan malukan orang, jangan bodohkan orang. Jangan disebabkan kuasa yang tinggi, jawatan yang tinggi, malukan orang, buat orang macam kuli, balaci dia. Aku bukan orang tu yang boleh dia buat macam tu. Dan sekarang, dapat malu dengan diri sendiri. Sial. Jom! Kesian pula aku tengok dia ni. Tidur berbantalkan lengan. Sebabkan leka buat kerja, aku yang lupa. Alisha, soalan you tu atas dasar tunang ke atau kawan kerja? Atas dasar tunang lah sayang.